Salam semua, terima kasih sebab tonton sampai sini. Saya nak cakap terus ramai orang rugi dalam saham, bukan sebab market jahat, tapi sebab masuk tanpa faham benda asas. Bila kita beli saham, kita sebenarnya beli sebahagian syarikat, kita masuk sebagai pemilik kecil. Kalau kita sendiri pun tak boleh terangkan bisnes dia, lebih baik jangan sentuh dulu. Lepas tu, pasal risiko. Dalam dunia pelaburan, untung dan risiko memang jalan sekali. Anda nak peluang untung besar? Kena siap mental dengan turun naik dia. Tak ada benda yang confirm untung dalam saham. Dan paling ramai silap, mereka guna duit yang sepatutnya untuk hidup. Bila market jatuh, tidur pun tak lena. Jadi rule dia senang letak modal yang kalau rugi pun, anda still okay. Matlamat labor bukan jadi paling kaya cepat, tapi pastikan diri boleh menang dalam jangka panjang. Yang menang bukan yang paling agresif, tapi yang paling konsisten. Ni cuma perkongsian umum bukan nasihat khusus. Saham ada risiko, jadi buat keputusan dengan kepala sejuk, bukan dengan emosi. Kalau anda rasa bahan ni kena dengan anda, follow saya, kita sambung sembang topik lain pula. Terima kasih.